Alhamdulillah geng. Strike kita yang pertama. Alhamdulillah geng. Ambil lagi. Alhamdulillah strike kita yang kedua. Punya cinta. Kur. Assalamualaikum geng. Welcome back to my channel geng. Allah, aku tak tahu nak cakap ke mana geng. Niat di hati nak berjalan. Kau tengok aku punya outfit geng. Kau tengok aku punya outfit. Oh, out of service lah. Tapi di sebahagian geng hutan ni masuk geng. Perasaan memancing tu tak boleh nak elok lah. Jadi kita masuk juga aku mana pun. Diorang duduk dalam kereta, beg duduk dalam kereta. Power bank ada pula untuk cas ni. Tak ada ha. Masuk terus geng. Oh gila ni nak berjalan tapi tiba-tiba memancing lagi. Tak tahu mari mana lah. Teruk mancing ni. Berhantu geng. Jom kita masuk check it out dulu lah. Mantap, let's go. Aku review setup geng. Setup aku macam biasa. Rumah SP Matic. Gitu je lah. Agak kurang faham lah. Macam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. First car of the day. Poh gila bijak. Harap hari ni ada ketukang daripada Sang Siakak. Oh, kita mencari Sang Siakak geng. Outfit memang out dah. Info semasa tak ramai sangat, dalam 10 orang. Cuaca cerah. Masa aku masuk ni pukul 6.30 lah. Lewat orang nak malang lah. Kita cuba lah nasib. Mana tahu ada yang ambil kita punya SP. Check it out. Tak tanya pun Beko. Tak tanya pun. Silap pun. Silap lah. Silap pun ni. Beko. Boleh? Ngaya? Guys, mari jalan hancur. Bawa cetang. Baru masuk sabar tu. Kau kekasih awal dan akhir. Mana? Leko? Kau kekasih batin Bawa cetang. dan zahir. Janganlah malu aku. Aku nyanyi je. Janganlah malu aku nyanyi sikit. Tak boleh tu lah. Mana backing tu ni? Dari mana? Oh, dia backing ni. Apa kau? Backing tu ni. Aduh, sabar sikit. Tak lama dah, sabar sikit. Gila kalau ketuk langsung. Apa cuy? Tukar warna pula kan. Dia tak nak makan banana milk. Jangan bagian ikan. Kita pakai ni lah. Blue Sky. Blue Sky bosku. Mana tahu jadi. Tu dia kejadian. Celaka sungguh dia faham pula. Waduh. Bahang atas tukung. Oh, kat tukung tu. Aduh. Alhamdulillah naik juga. Lemak lagi. Lemak ni ajak aku masuk ni. Alhamdulillah geng. Strike kita yang pertama. Alhamdulillah ada hasil. Ya Rabbi. Yes. Allahu akbar. Lokah pula. Ish. Ish. Aduh. Cengkelai berang geng. Lokah bang. Allah Akbar. Susahnya dapat ikan.
tinggal 2 batang. Dia ingat dia kata tak apa. Buat juga macam. Alhamdulillah kan. Ambil lagi. Alhamdulillah strike ketiga yang kedua. Yang pertama. Oh. Jaga-jaga bang. Dekat atas kan. Ki. Ki. Alhamdulillah lesen pertama hadir. Penuh mulut. Apa tau? Penuh mulut kan. Tukar warna terus nyambung. Alhamdulillah. Hari ini aku tak kumpau. Ada hasil. Tu dia kan blue sky. Menjadi blue sky kan. Kita mencari ikan yang kedua. Dia buat kat tapuk ni. Aku tanya dah tadi. Kita rugi. Allah akbar. Lokahullah. Ya Rabbi. Si Sufi kau rela Tali siapa? tak boleh berledi lah. Tes! Patut kakak kosong. Putus dah sekarang. Tengah apa? Sakit lah. Tak kena betul aku. You know? Tali aku tak fikir apa. Kau ikan makan? Makan lah tu. Tali dia aku lah tu. Woi, strap bro ni mau. Mampu modal. Makan muda. Makan mula. Tak ada bahan. Siapa dia? Apa saya ni? Aduh. Okey apa tadi? Ikan makan aku tak ada sini. Tengok ada SP warna tu tak? Blue sky. Hijau ah. Modal. Punya cinta. Kur. Habis sikit Oh, habis. ikan dia ni. Habis sikit habis. Jangan marah dah. Nak lepas lah tali ni. Ya, sikit ikan dengan matu ni. Oh, bahaya pula. Tak ada nak pasal sikit Allah. Pula macam Aduh, derah lah. Allah. Kan dengan matu ni. Payah. Matumu. Info terkini dulu geng. Alhamdulillah kan setelah banyak ketuk akhirnya naik juga seekor. Saya cakap alhamdulillah ada juga lesen kita hari ni, ada patekang dan juga dapat merasai tarikan sang siaka. Tu dia. Untuk hari ni tak ramai orang kan, dalam 7 orang ataupun 8 orang dia memancing untuk malam ni. Dalam pukul 8 lebih ni dalam 7 orang. Yang kumpau English Sukri dengan papa masih lagi kumpau. Ketuk dah ada, cumanya belum diberi kenaikan ikan lah. Dia masih lagi mencari. Alhamdulillah kita dah ada lesen, jadi kita relax sikit ya. Cuaca ni sedap kan, angin malam, jadi sedap. Nak kata panas tak panas untuk mancing untuk hari ni. Itu je lah kan info terkini. Tengok kalau ada tambahan, ada kalau tak ada lah. Check it out. Mantap. Dah menaikkan Syuk? Tambah. Mana belah tu? Mana patut ni bukannya. Faham tak? Dah. Seekor je hari ni. Alhamdulillah rezeki hari ni boleh juga seekor. Dah pun air kan? Ya.
Okey geng, maka tak malah sudah episod hari ni geng. Aku mancing sekejap je geng, dah 2 jam. Aku ada urusan sikit yang tak boleh nak elok. Itulah rezeki kita untuk hari ni, boleh sekor guna saw plastik dalam rumah geng. Blue sky, tukar warna terus habis, terus ada ketuk. Memang padu lah. Hari ni macam biasa, angler Syukri kumpau. Tu kumpau. Jarang berlaku angler Syukri kumpau. Tapi hari ni kumpau lagi lah. Dia tak habis masa lagi. Tapi aku ada usaha, aku kena balik lah. Dia tak habis masa lagi. Jadi tunggulah, tak tahu dia dapat ke tak tahu nasib dia lah. Itu je lah video yang aku boleh kongsi untuk korang geng. Pendek je aku rasa video ni. Jumpa lagi di next episode ni. Assalamualaikum. Ciao. Jangan lupa subscribe. Check it out Ciao. Balik. Assalamualaikum.